milik emas banyak 20 kop. Oh, berat. Tetapi dia bergilir supaya tanya kemarin, anda dah tanya kemarin di jalan kemarin. Cuma beza sikit hak kemarin tu, dia kata ada 2 kupai nak cukup sebelah. Cukup sebelah kop. Maknanya kurang sama nak cukup sebelah kop. Hak ni 20 nak. Hak ni 20 nak ni beza situ ya. Tapi dia bergilir pakar. Adakah wajib dikeluarkan zakat? Ada setengah orang pergi jalan ikhtiar, dia kata keluar zakat. Kerana lebih pada sak kodanya, iaitu berat 5 kop. Nah, kodah haralik tak lebih pada 5 kop. Bila lebih pada 5 kop, ni lebih kali 3 ni. Sampai 20. Maka ada setengah kata diwajib keluar zakat. Tetapi bagi huraiannya, masalah emas tu banyak milik. Tapi emas untuk apa ni? Untuk pakaian perempuan. Kalau emas tu pakaian lelaki, haram. Bila haram, wajib keluar zakat. Nah, ada pun pakaian emas ni diberi pakai pada perempuan halal. Nah, selama tidak israf. Ada pakaian emas bagi perempuan halal. Bila halal dah, tak wajib tanya zakat sebab pakaian halal. Cara membenar kepada dia untuk menghiaskan dengan pakaian hulimah, maka tak wajib ke zakat. Selama selama tidak ada padanya israf. Israf tu selama tidak melampaui, melebihi pada pakai. Sebab bila melebihi apa? Melebihi pada pakai rolik ke pakai 5 kok di tubuh. Tak lebih pada tu. Hak rolik hari-hari 3 kok gitu ya dah. Hak rolik hari-hari dah. Dengan gelar, dengan cicinya, apa lagi tali lehernya, apa lagi subannya, ada pakai lagi gelar kaki, tali kaki, tengok uruh dia lah. Tempat kita sini jarang pakai. Nah, jarang pakai. Kalau Arab selalu dia pakai kaki ni. Lepas tu rolik tak sunyi pada 3 kok, tak lebih pada tu. Lepas tu gilir, bos minggu tukar tak ni, baik ni pakai. Pecah tali leher ni, tukar tak tu. Cici ni pakai, duk gilir-gilir. Tapi duk pakai tubuh tak lebih pada 3 kok. Maka tu tak panggil melebihi. Ada pemah tu banyak untuk dia pakai. Bukan untuk menega tu wajib kena menega pula dah. Capur situ. Ni untuk pakai. Maka situ apa yang kata tak mewajibkan zakat. Sebab apa halal bagi dia. Dia simpan halal bagi simpan dia untuk pakai dia. Tapi tidak pakai kali 5 apa 10 kok tertubuh. Tak. Gitu lah. Tertilik pada segi tu. Pada ada segi ikhtiar tu.